Ikhlas. Ni je yang hadir. Ini je Muiz. Yang hadir hari ni. Tak pasti. Okay, tak apa. Okey, hari ni kita akan buat gallery walk. So lepas ni Cikgu Nat Indah dengan Muiz agihkan rakan-rakan kamu ni kepada 6 kumpulan. Bagi satu kumpulan tu balance. Faham tak? Faham tak? 6 kumpulan masuk. Okey, hari ni kita akan buat macam ni. Kita akan buat gallery walk. Maknanya cikgu akan bagi masa untuk kamu berbincang, menulis, buat poster, and then dah cukup masa kita akan buat gallery walk. Cara dia macam mana? Cara dia macam ni. So, macam mana nak cerita poster? Nampak tak? Tak nampak Ada 4 poin yang cikgu tekankan. 3 lah, kreatif dan berwarna tu mungkin tak kan. So, ringkas dan mudah, mempunyai visual yang kuat, fokus kata kunci, kreatif dan berwarna. Arahan mandatory, semua ahli skuad mestilah terlibat secara aktif dalam perbincangan, penulisan, penerangan dan pembentangan. Pembahagian skuad ada 6 fokus utama. So hari ni apa yang kamu buat ini, nota yang kamu buat tu, poster tu adalah poster rumusan keseluruhan bab. Faham tak? So kita akan fokuskan kepada 6 fokus utama, iaitu pertama, kreatifan logam, kreatifan bukan logam, sifat fizik unsur, sifat kimia unsur, perubahan sifat, beradaptasi kala dan kumpulan, dan aplikasi unsur dalam kehidupan. Faham? Okey, pembahagian kumpulan ikut meja. Nombor meja 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Lepas ni Muiz dengan Indah tolong bagikan Okey, yang pertama, kumpulan 1 fokuskan kepada trend kreatifan logam. Kreatifan logam, perubahan kadar kreatifan apabila menuruni kumpulan. Ini maknanya kumpulan 1 hingga kumpulan 18. Buat satu rumusan. Elemen wajib dalam poster, jadual perbandingan kreatifan. Contoh-contoh, ini contoh cikgu bagi Contoh-contoh spesifikasi logam reaktif, persamaan kimia mudah dan rumusan trend utama. Kumpulan 2, kreatifan bukan logam. Bagi 3 kumpulan halogen dan kumpulan bukan logam yang lain. Fokuskan kepada trend kreatifan bukan logam, perubahan kreatifan menuruni kumpulan, mekanisme unik bagaimana bukan logam menerima elektron. Elemen wajib macam kat depan tu juga. Penerangan ringkas dan tepat, ada gambar, simbol apa-apa, rumusan. Kumpulan 3, sifat fizik unsur. Sifat fizik setiap unsur daripada unsur 1 sampai unsur 18. Sifat fizik dia fokuskan kepada konduksi untuk aliran elektrik dan haba, perbezaan takat lembu dan takat didih, kemuluran. Kemuluran ni kebolehan untuk ia dibentuk, dan kekilatan luster. Elemen wajib sama juga dekat depan. Kumpulan 3 fokus Nanti lepas ni kalau nak tengok bagi tahu Kumpulan 4, sifat kimia unsur. Sifat kimia setiap unsur sama juga dengan sifat fizik unsur, lebih kurang unsur kumpulan 1 sampailah kumpulan 18. 5, perubahan sifat beradaptasi kala dalam kumpulan. Dan 6, aplikasi unsur dalam kehidupan. Faham tak itu? Nanti tak boleh catch up untuk misi tu, nanti kita tengok satu-satu. So, bagaimana semua berkait? Bermula daripada kumpulan 1, logam, bukan logam, sifat fizik, sifat kimia, trend dan struktur dan aplikasi. Ini adalah satu circle, satu cycle untuk bab 4. Protokol gallery walk, mekanisme putaran stesen. Nanti bila dah
Bila dah waktu untuk gallery walk, kumpulan 1 akan pergi kumpulan 2, kumpulan 2 akan pergi kumpulan 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1 balik. Pastikan satu kumpulan tu ada 2 pembentang yang kekal. Ini ni mostly yang paling talkative dan ketua kumpulan lah, ataupun pembincangan kamu sendiri. Setiap rotation akan ada 3 minit saja. So dalam tempoh 3 minit akan ada pembentangan dalam setiap putaran ada 5 minit, semula 5 minit. Setiap putaran ada 3 minit pembentangan, 2 minit soalan. Jadi siapa-siapa yang datang akan ada 2 minit je untuk bertanya dan Q&A, menjawab soalan. So sebagai pelawat, apa yang awak kena ada, pertama sekali kena dengar, memberi tumpuan penuh kepada penerangan. Yang kedua, mencatat. So make sure bawa buku catatan tu dan bertanya, sebab nanti akan ada Q&A. Setakat ni faham? So lepas ni Muiz dengan Indah agihkan, bagi balance untuk setiap 6 grup. Lantik terus ketua kumpulan, buka thinking prompt tu, cari bahan-bahan, sama ada nak guna kertas A3 ke, nak guna kertas manjung ke, terpulang kepada perbincangan grup. Faham tak? Okey, dah mula dah. Tes cubaan suara. Ya, Dikasih kita tes. God. Flying mode. Kita pasang. Dah bagi ke benda dah? That's satu kumpulan 6 orang. Satu kumpulan 5 orang. Okey, duduk semuanya. Kumpulan mana yang 6 orang tu? Kumpulan 2. Aku boleh berlaku kan? Habis. Letak ke depan bekas kotak tu. Kotak tu ambil letak ke depan. Yang barang-barang dah ambil ni letak ke depan. Jangan letak dekat meja. Utamakan yang dah dibuka dulu ya. Ada highlight kat sana dalam tu kan. Dalam tu ada bagi maka warna-warni ada. Highlighter ada. Maka ada kat depan. Dah. Dah 1, 2, 3, 4, 5.
Dah bagi kumpulan dah. Cuma ada masa 15 minit. 15 minit untuk siapkan. Sama. Perubahan fizik dan sebab fizik itu sama. Ha? Buat lagi berapa kali? Itu cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh. Kalau kamu ada idea lain, boleh kerja. Kreatifan logam. Aplikasi unsur dalam kehidupan. 6. Boleh. That one kumpulan 4. This one tengah ni kumpulan 5. Kumpulan 4 sifat kimia setiap unsur. Kumpulan 6 aplikasi setiap unsur dalam kehidupan. Aplikasi ikut kumpulan. Kumpulan 1 kreatifan logam. Kumpulan 5 perubahan sifat, merotasi kala dan kumpulan. Fokuskan kepada saiz sejati atom, peralihan sifat daripada logam kepada bukan logam, perubahan tahap kreatifan dan tren keseluruhan yang ada dua kali. Kumpulan 6 aplikasi unsur dalam kehidupan. Kumpulan 1 kreatifan logam. Apa? Itu untuk kumpulan 14. Unsur kumpulan lain. Cikgu nak kamu senaraikan aplikasi setiap kumpulan. Ya. Yes. Cikgu ada ke pembari panjang? Only panjang. Sifat fizik unsur. Mana lagi nak tengok? Ada lagi nak tengok? Kumpulan 4 dah okey? Dah dapat dah? Kumpulan 4 dah dapat dah? Dah. Kumpulan 5 dah. Kumpulan 6 dah faham dah? Kumpulan 6 dah faham dah kena buat apa? 3 2 1. Ya. Apa? Semua yang bukan logam. Superalihan bukan. Superalihan tu bukan
bukan lembaga. Rujuk table, rujuk dia merupakan lembaga. Itu contoh. Kalau tak nak buat tak apa. Ha? Dah bagi contoh dah sebab tak cukup masa. Itu contoh. Tapi kalau persamaan kimia mudah ni, logam ni reak dengan apa akan hasilkan apa? Logam ni reak dengan apa akan hasilkan apa? Logam ni akan hasilkan air apa? Sekarang 8:05 Habis kelas kau apa? 8:30. Habis kelas kau apa? 8:30. 8. Habis kelas kau apa? 8:30. 8:20 kita untuk satu rotation. Kalau tak sempat sambung minggu depan. Apa? Kumpulan 4. Sifat kimia unsur. Jam tu cepat 5 minit kan? Ikut jam tu. Ikut jam tu. Untuk rehat ikut jam cikgu. Faham tak? Yes. Dah. Kenapa cikgu? Termasuk sekali tadi. Kamu dah cuba. Semua kumpulan. Dia. Kita kena lukis yang berkala. Nak lukis? Boleh? Tak nak lukis tak? Datanya macam ni nak tunjuk elemen. Mudah, simple dan kawan-kawan boleh. Yang cikgu cakap tadi tu contoh je. Tak mati pun. Cikgu nak video. Ha? Nak video? Boleh? Sifat kimia unsur. Tiga komplek. Ha? Lambat-lambat. Masih EQ ni ha? Cikgu sekarang you juga.
Bulan 5 lah. Pergi tukar. Setiap bulan ada kredit tawaran. Logam dalam minggu 2 dah. Tengok kredit dia. Kredit dia. Kalau logam habis satu dan dua. Dan satu dan dua. Tak ada sebab. Tapi itu ada satu je. Satu, dua tak masuk talian. Yang dua tak masuk talian. Kan tak. Saya
sejarah itu peralihan sifat kedaulatan kedaulatan perubahan hak keaktifan dan keseluruhan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Sebaliknya. Bulan 5 kan? Bulan 5 kan? Sedap ni. Tengoklah ni. Tak kena dia tengok. Pada dari sini ke Kalau bulan tengok dia terpilih saya. So kalau 5 bulan 15 bulan 15 Kita
Ada lagi
Okey. 17 dapat. 17 sana. 17 lagi saya buat kita. Oh, Okey, kelas. Dah habis masa. Sudah kawan lambat. Okey, lepas ni cikgu nak buat ikut rotation cikgu bagi tahu tadi. Make sure satu kumpulan ada 2 orang pembentang. Okey, boleh mula sekarang. Dah bela, times out. Times out.
Mana kumpulan 1 pergi kumpulan 2, 2 pergi kumpulan 3, 3 pergi kumpulan 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1. Elektronegatifan apa? Ha? Ke elektronegatifan. Ini itu negatif. Ini bagaimana? Akan lagi. Yang harus kita kaji. Ini apa? Kreatifan ini. Elektronegatifan. Contoh nak tarik elektron kuat mana? Semakin jauh. Ingat tak itu juga? Satu pergi 2, 2 pergi 3, 3 pergi 4, 5 pergi 6. Nak? Jadi dia bukan sebagai besar. Jadi tu ataupun saiz sektor lah. Jadi rasa sama lah. So akan atas pada bawah habis balik. Kalau ini untuk kita berbebas. Ini macam tadi. Itu tu macam contoh saja. Helium tu kita guna untuk seperti balon untuk kita hantar diri angkat baju dia ni faham tak? So kumpulan 17 Klorin guna dalam bromin ni bahan dalam pemadaman. Untuk kumpulan 17 ni dia semakin turun kumpulan dia ada semakin kurang reaktif. Faham? Tahu tak kenapa? Sebab ini semakin besar kan. Tadi